Hari ni kita nak cerita sikit tentang kebas-kebas, rasa cucuk-cucuk, rasa macam semut-semut. Selalunya berlaku kat mana? Kaki dululah kan. Lepas tu dia datang kat tangan, kadang-kadang tangan dan kaki pun. Selalunya orang diabetes yang kena ni. Tapi zaman sekarang ni orang tak kena diabetes pun dah mula ada masalah ni. Ada yang sampai tidur pun tak boleh. Jangan main tau. Orang nganggur kerja biasa pun. Sebab orang tak nampak you sakit. You saja yang merasakan sakit je kan. Ya bayangkan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ada maskal. Maskal ni rempah ratus yang terbaik. Antaranya ada banyak. Tapi 4 saya nak cerita. 1 ginkgo. Yang melancarkan darah tu, ashwagandha, siapa tak kenal, yang bagi semua perjalanan darah dan juga saraf-saraf baik pulih. Lepas tu nombor 3 pegaga, nombor 4-nya orang panggil special coffee. Rupanya kopi ni jangan main-main, ada yang best untuk saraf-saraf kita. Jadi bila semua berjalan baik, nutrien dah sampai, maka saraf tu boleh pulih, maka kita boleh rasa balik. Tapi ramai orang sementara duduk sakit, nak tidur tak boleh, semua tu dia orang sapu dengan Moxa Oil. Moxa Oil ni daripada Markwood yang terkenal daripada orang negara traditional Chinese medicine tu, dia orang sapu elok, urut elok, semua jadi cun. Jangan lupa maskal dan Moxa Oil.